Malaysia mungkin turun sebagai pasukan pilihan, tetapi amaran mengejut datang dari kem Laos. Walaupun dibelasah 5-0 dalam aksi terdahulu, jurulatih mereka tetap yakin mampu menjatuhkan Harimau Malaya. Apa yang membuatkan Laos begitu berani? Mari kita kupas kenyataan yang mencuri perhatian ini. Menjelang aksi yang dinanti-nantikan dalam saingan kumpulan B ASEAN Hyundai Cup 2026, tumpuan pastinya lebih terarah kepada skuad Harimau Malaya yang akan beraksi di hadapan penyokong sendiri. Malaysia turun dengan reputasi sebagai antara pasukan pilihan kejohanan, namun lawan mereka, Laos, hadir bukan sekadar untuk melengkapkan jadual perlawanan. Sebaliknya, skuad kendalian Vladimir Grujic membawa keyakinan bahawa mereka masih mampu mencipta kejutan walaupun ramai melihat peluang mereka agak tipis. Jurulatih Laos dari Serbia itu tampil penuh yakin dalam sidang media pra-perlawanan apabila menegaskan bahawa bola sepak sentiasa penuh dengan kejutan. Baginya, keputusan di atas padang tidak semestinya berpihak kepada pasukan yang lebih kuat di atas kertas, sebaliknya ditentukan oleh semangat juang, disiplin dan kemampuan memanfaatkan setiap peluang yang hadir. Keyakinan Grujic hadir, walaupun Laos mengalami kekalahan besar 5-0 kepada Thailand dalam aksi pembukaan kumpulan B. Keputusan tersebut sememangnya memberi tamparan hebat kepada pasukan, namun beliau percaya anak buahnya sudah bersedia untuk bangkit dan memberikan aksi yang jauh lebih baik ketika menentang Malaysia. Menurut beliau, kekalahan kepada Thailand tidak boleh dijadikan ukuran mutlak terhadap kemampuan sebenar Laos. Sebaliknya, ia perlu dijadikan pengajaran untuk memperbaiki kelemahan yang dikenal pasti, sebelum turun menghadapi satu lagi lawan yang memiliki kualiti tinggi. Dalam sidang media tersebut, Grujic turut mengakui bahawa terdapat jurang yang agak besar antara pembangunan bola sepak Malaysia dan Laos. Beliau tidak menafikan Malaysia memiliki kelebihan daripada segi struktur liga, kemudahan latihan dan pengalaman pemain di peringkat antarabangsa. Saya nak jawab dulu tentang perbezaan kualiti bola sepak Malaysia dan Laos. Kita di Laos bermain dalam liga amatur, manakala di Malaysia, Liga Malaysia ialah liga profesional, katanya. Walaupun mengakui hakikat itu, beliau enggan menjadikan perbezaan tersebut sebagai alasan untuk menyerah kalah sebelum perlawanan bermula. Sebaliknya, Grujic menegaskan bahawa dalam bola sepak, apa sahaja boleh berlaku. Beliau mengingatkan bahawa pasukannya pernah mengikat Thailand 1-1 pada tahun lalu, walaupun ramai menjangkakan Laos akan mudah ditewaskan. Bola sepak ini gila, anda boleh menang dan anda boleh tewas. Macam kita tewas 5-0 dengan Thailand tempoh hari, satu tamparan besar kepada semua orang terutama kita. Tetapi pada tahun lepas, kita bermain dan mengikat mereka 1-1. Anda tak tahu apa yang akan berlaku. Beliau turut memberikan penghormatan tinggi kepada Malaysia, dengan menyifatkan Harimau Malaya sebagai antara 3 pasukan terbaik di Asia Tenggara ketika ini. Menurutnya, peningkatan prestasi Malaysia dalam beberapa tahun kebelakangan ini cukup ketara, terutama selepas memperkukuhkan skuad dengan gabungan pemain tempatan dan pemain warisan yang berkualiti. Malaysia kini bukan sahaja memiliki pemain yang beraksi secara konsisten dalam Liga Super Malaysia, malah mempunyai beberapa pemain yang pernah beraksi di luar negara, serta pemain naturalisasi dan warisan yang meningkatkan lagi kekuatan pasukan. Namun begitu, penghormatan yang diberikan kepada Malaysia tidak bermaksud Laos akan turun, dengan mentaliti bertahan semata-mata. Sebaliknya, Grujic menjelaskan bahawa objektif utama mereka ialah mencari peluang, untuk mencipta kejutan sekiranya ruang tersebut muncul sepanjang 90 minit permainan. Kita menghormati Malaysia, dan kita cuba mencari peluang untuk mencipta kejutan. Bagaimanapun, misi Laos bukan sesuatu yang mudah. Selain berdepan kekuatan Malaysia, mereka juga kehilangan beberapa pemain penting menjelang aksi tersebut.
Antara kehilangan terbesar ialah Fedhaven Somsaneith yang tidak dapat diturunkan selepas menerima kad merah ketika menentang Thailand. Penggantungan pemain itu memberi tamparan kepada Laos, kerana beliau merupakan antara tonggak yang sering membantu keseimbangan pasukan di bahagian tengah. Selain itu, beberapa pemain lain turut mengalami kecederaan sehingga memaksa grup kick, membuat rombakan dalam kesebelasan utama. Situasi tersebut sedikit sebanyak menjejaskan persiapan Laos, yang sememangnya memerlukan barisan terbaik untuk berdepan Malaysia. Di kem Malaysia pula, suasana jauh berbeza. Harimau Malaya hadir dengan moral tinggi, selepas mempamerkan prestasi yang memberangsangkan dalam beberapa aksi sebelum ini. Sebagai tuan rumah, skuad negara dijangka menguasai permainan sejak whistle permulaan, dengan sokongan ribuan penyokong yang bakal memenuhi stadium. Malaysia juga memiliki kelebihan daripada segi pengalaman, kualiti individu serta kedalaman skuad yang lebih mantap. Barisan pemain negara dijangka menggunakan kepantasan di bahagian sayap, kreativiti di bahagian tengah serta ketajaman jentera serangan bagi memecahkan benteng pertahanan Laos. Namun begitu, Laos dijangka memilih pendekatan lebih berhati-hati dengan bertahan secara berkumpulan sebelum melakukan serangan balas pantas. Corak permainan seperti ini sering digunakan oleh pasukan yang berstatus bukan pilihan apabila berdepan lawan yang lebih kuat. Jika Malaysia gagal memanfaatkan peluang awal atau terlalu selesa menguasai permainan tanpa menghasilkan jaringan, Laos berpotensi mengambil kesempatan melalui serangan balas atau situasi bola mati. Inilah yang dimaksudkan Grup Kick apabila beliau menyatakan bahawa bola sepak sentiasa sukar diramal. Walaupun statistik dan ranking memihak kepada Malaysia, keputusan sebenarnya akan ditentukan selepas 90 minit aksi di atas padang. Bagi Malaysia pula, kemenangan ke atas Laos amat penting untuk memperkukuhkan kedudukan dalam kumpulan B, serta meningkatkan keyakinan sebelum menghadapi perlawanan yang lebih mencabar selepas ini. Tiga mata penuh bukan sahaja memastikan laluan lebih cerah ke pusingan seterusnya, malah membuktikan status Harimau Malaya sebagai antara pencabar utama kejuaraan ASEAN Hyundai Cup 2026. Apa yang pasti, perlawanan ini bakal menjadi ujian menarik buat kedua-dua pasukan. Malaysia mahu meneruskan momentum kemenangan dan memenuhi harapan penyokong sendiri, manakala Laos pula hadir dengan tekad untuk menafikan ramalan ramai, serta membuktikan bahawa mereka masih mampu memberi tentangan sengit, walaupun turun tanpa beberapa tonggak utama. Segala-galanya kini bergantung kepada aksi di atas padang. Sama ada Malaysia berjaya memanfaatkan status sebagai pasukan pilihan, atau Laos benar-benar mampu melakar kejutan seperti yang diyakini oleh Vladimir Grujic, jawapannya hanya akan diketahui apabila whistle penamat dibunyikan.